Assalamualaikum, saya Ainur Diana daripada FGV Integrated Farming. Program hari ini sangat bersesuaian dengan FGV because kita ada produk terbaru kita, Saji Aroma, merupakan beras wangi Malaysia yang kita akan gunakan semasa masakan bubur lambuk hari ini, dan di mana beras wangi pertama Malaysia yang dikomersialkan adalah untuk rakyat Malaysia, dan hari ini kita agihkan kepada seluruh warga di Kuala Lumpur untuk rasa sendiri beras wangi Malaysia. Program rasa ni sebenarnya banyak aktiviti yang kita dah tengok dan kita rasa inilah yang paling sesuai kerana masakan bubur lambuk tu sendiri sangat sesuai dengan beras wangi Malaysia kita. Actually chef daripada program rasa ni sendiri dah try sendiri dengan beras wangi kita dan dia kata sangat sesuai untuk buat bubur lambuk. That's why kenapa kita berkolaborasi hari ini. Ini merupakan tahun kedua FGV Integrated Farming, Saji Aroma itself bekerjasama dengan program rasa untuk program bubur lambuk. Sebenarnya FGV ada produk lain merupakan gula perai MSM. Kita ada juga Seri Pelangi Margarin. Semuanya boleh didapatkan di kedai fgv.com. Harapan saya semoga lebih ramai lagi tahu tentang keluaran produk FGV dan ramai lagi boleh merasai beras Saji Aroma kita melalui program seperti ini.